Hai guys, jom ikut saya unboxing barang yang saya dah delay bertahun-tahun. Akhirnya saya ambil keputusan untuk saya beli juga. So, besar kotak ini. Marilah kita buka. Okay. Tengok tajuk dah tahulah kan saya unboxing apa. So, excited tak excited? Saya excited. Secure betul dia bungkus ni. Okay, baiklah. Marilah kita buka slow-slow. Okay, dia tahan tebal. Tada! Kita buat macam tu je supaya senang. Alright. Oh, yo. Pusing. Okay, memang sangat secure sebab jauh. All the way daripada Semenanjung datang ke Sarawak. Okay, so barangnya ini ada dalam kotak, ada kotak. Okay. Sebenarnya kosong. Dan inilah barangnya, nampak kan? Tada! Bubble wrap yang sangat banyak, maksudnya sangat secure lah. Sebab jauh kan, bayangkan berapa banyak orang handle, berapa tangan yang pegang, berapa pangkutan yang dia naik untuk dah sampai ke rumah. Okay. So bubble wrap pun dah buka. Okay, ini ada receipt pembelian. Alright. Tada! Saya excited sebab akhirnya bolehlah kita guna untuk kelas. Bertahun-tahun saya delay, saya postpone. Nak beli tidak, sampaikan saya beli yang murah-murah, tapi saya masih tak puas hati untuk kualiti dalam kelas. Maksudnya untuk setakat pakai ringan-ringan boleh, tapi saya nak something yang more. Masih ada lebih banyak. You need more, you want more, you have to pay more lah kan. Okay. Ayo, apa lagi dalam dia? So, terus ada HDMI cable, ada remote, dia bagi power cord dengan bateri percuma untuk remote, and this is the bad boy. Sekarang manual, simpan manual, sebab kadang-kadang kita barang ni kan kita tak faham. So bila ada apa-apa yang kita macam macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni, itulah gunanya manual. Another bubble wrap, memang secure. Another one, very secure. Okay, this is the thing, dia lah benda itu. Okay, dia ada bagi CD. Tengok dalam ni ada CD.
OCD dengan benda lain lah, benda yang boleh dan tak boleh buat. Okay. So akhirnya setelah bertahun-tahun delay, saya miliki juga satu projector sendiri jenama Epson. Okay, saya dah beli jenama lain sebelum ni. Macam anda nampak kat atas ni, ni pakai lama dah. Rasanya tak tahu 6-7 tahun kot yang ni. Okay, lepas tu yang hari tu saya beli Goju Dog pun yang tu beberapa bulan je lah. Saat saya bawa masuk kelas, saya rasa macam okay lah, boleh nampak semua, tapi saya tetap tak puas hati. Jadi saya nak yang sepuas hati, akhirnya saya belilah yang ni. So yang ini, yes, harga dia 1000, tapi saya harap lah, I hope dia adalah investment yang berbaloi. Sebab untuk kerja, macam saya kan mengajar, saya kan cikgu. So saya perlukan benda ni untuk mengajar dalam kelas. Jadi yes, kalau korang nak untuk yang tengok video ni dekat TikTok, ada dekat beg kuning saya, tengoklah harga dia tu. Boleh bayar ansur-ansur juga. So kalau korang daripada YouTube, nampak ni kat YouTube saya, so anda tengoklah, ada saya letak saya punya username kat situ. So carilah username TikTok saya, ya. Jadi saya akan reviewkan penuh. Ini cuma video unboxing. Saya akan reviewkan penuh. Nanti kalau saya pasang guna dalam kelas, saya akan buat video lah, tunjuk apa dia punya hasil. Alright. Okay, so alang-alang sebelum saya nak tamatkan video ni, ini adalah Epson. Kalau anda perasan, dekat Epson kan dia ada tulis tau dia ni jenis apa. So kalau korang nak tahu, korang nak ambil yang mana satu. Alright. So yang ini, sekejap saya nampak tadi kat mana. Ni ini adalah Epson EBX06. Ada satu tu X51, tapi dia ada beza. X51 dengan ini ada beza. Kenapa saya memilih ini berbanding X51? Salah satu functionnya adalah yang di bahagian sini, adjust untuk screen. Kalau yang 51 dia boleh naik turun dengan atas dengan bawah je kan. Kalau EBX06 ni dia boleh, kalau macam kita sengit, maksudnya kita pancangkan macam ni, tanpa perlu nak kan dia akan nampak sengit kan kalau badan dia sengit. Tapi yang ini kita boleh adjust supaya dia jadi petak yang lurus. Itu yang tak ada dekat EBX51 lah. So X06, okay, dia tak ada butang yang ini atas ni. Okay, butang atas ni. Alright, so macam yang anda nampak, kita review dulu lubang-lubang yang ada. So yang sini adalah untuk power. Ini adalah USB-A. Saya pun tak pasti USB-A ni yang macam mana. Oh okay, USB-A ni yang biasalah, yang macam untuk pen drive tu. Alright. So yang ni saya tak pasti. USB-B ni saya tak pasti untuk apa. Tapi audio dia boleh yang ni, yang macam kita biasa sambung dekat TV lama ataupun TV yang ada wire 3 color tu, ataupun Astro ke. Ini boleh. Ada untuk audio, video, left and right. And then yang ini VGA. Okay, so kalau yang masih guna laptop lama yang tak ada HDMI punya lubang, VGA, perlukan yang inilah. Yang bagus ni dia ada dua-dua, VGA dan HDMI. Sebab kebanyakan projector ada yang VGA sahaja, tak ada HDMI. Masalahnya kebanyakan laptop sekarang yang baru tak ada VGA, dia ada HDMI sahaja. So nak satu kerja pula kena beli converter. Okay, so ada HDMI. So yang ini I don't know what this is, what dia tak tulis. Okay, dia ada built-in speaker kat sini. Okay, ini untuk kipas dia, macam buang panas tu lah. Okay, so ini bahagian depan. Ini untuk screen, dia ada untuk tutup buka dia punya pemancar tu. And then ini untuk adjust bagi fokus dia supaya dia lebih sharp. Dan ini yang saya cakap tadi, kita pancarkan sengit pun kita masih boleh nampak dia dalam keadaan petak. Adjust kat sini je. Bahagian ni yang X51 tak ada, tapi X06 ada. Alright, so berat boleh tahan. Okay, so kalau korang berminat, bolehlah anda check. Oh, by the way, ini pun saya suka juga yang ni, part ni. Tada! Dia boleh jadi sampai ketinggian itulah. Okay, masukkan balik kalau nak simpan. Okay, untuk adjust dia punya ketinggian. Macam tu je. Okay, dia tak pakai skru lah. Ada certain tu dia kena pakai skru bagi naik, bagi turun kan. Contoh macam saya punya yang ni. Alright. Okay, so ada apa-apa soalan, bolehlah tanya kat komen. Nanti saya akan tolong jawab. Review adalah dekat video yang seterusnya. Bye for now.